Selamat datang semua. Pernah tak anda terfikir, macam mana ya kita nak bina satu komuniti yang betul-betul mesra, yang saling hormat? Hari ni, kita nak bongkar satu blueprint yang menarik betul. Dan blueprint ni bukan datang dari mana-mana buku teks yang tebal tu, tapi dari satu tempat yang kita semua pernah lalui. Sekolah. Okey, jom kita mula dengan satu soalan yang memang besar. Macam mana kita nak wujudkan satu masyarakat yang harmoni? Satu tempat di mana semua orang rasa dihargai, semua orang bekerjasama. Soalan ni bukan calang-calang. Ahli falsafah zaman dulu pun pening kepala fikirkan benda ni kan? Tapi yang menariknya kan, jawapan dia mungkin ada kat tempat yang kita tak sangka-sangka, iaitu di halaman sekolah. Yelah, kita selalu fikir sekolah ni tempat belajar subjek-subjek macam matematik, sains, tapi sebenarnya ia lebih dari itu. Ia macam satu makmal sosial mini, tempat kita tanam benih-benih untuk jadi masyarakat yang harmoni. Jadi macam mana benda ni berfungsi? Ini bukan berlaku secara tak sengaja tau. Ada satu cetakan biru atau blueprint yang memang direka khas untuk pupuk keharmonian ni. Jom kita bedah siasat satu-satu komponen dia. Konsep utama kat sini ialah warga sekolah. Dengar macam biasa je kan? Tapi tunggu dulu, ni bukan sekadar senarai nama staf dan pelajar. Cuba kita bayangkan sekolah ni macam sebuah rumah yang besar dan semua orang kat dalam tu, daripada guru besar sampailah ke murid darjah 1, semuanya adalah satu keluarga. Metafor keluarga inilah kuncinya. Sebab bila kita fikir macam tu, cara kita pandang peranan setiap orang terus berubah 180 darjah. Macam dalam keluarga kita jugalah kan. Setiap orang ada peranan masing-masing. Abang ada tugas dia, kakak ada tugas dia. Jadi, jom kita kenal sikit siapa ahli keluarga dalam sekolah ni dan apa sebenarnya sumbangan mereka dalam ekosistem yang besar ni. Okey, dekat puncak hierarki keluarga ni, mestilah ada ketua keluarga kan? Itulah dia guru besar. Dia bukan setakat seorang pentadbir yang duduk kat pejabat tau. Fikirkan dia macam kapten kapal. Dialah yang tentukan arah tuju, dia yang set mood untuk satu sekolah tu. Nak pastikan semua orang dalam rumah besar ni bergerak ke haluan yang sama. Lepas tu, kita ada para guru. Mereka ni pun bukan sekadar cikgu yang ajar ABC. Mereka ni mentor. Kalau dalam keluarga, mereka ni macam abang-abang dan kakak-kakak kita yang dah besar. Tugas diorang bukan setakat ajar dalam buku teks, tapi nak bimbing adik-adik ni, iaitu para pelajar, dalam perjalanan hidup mereka kat sekolah. Okey, mana-mana rumah pun perlukan tulang belakang yang kuat, betul tak? Kalau tak, kelam kabut jadinya. Kat sekolah, peranan ni dipegang oleh sistem sokongan. Macam kerani, pembantu pengurusan murid, pekerja am. Mereka lah wira-wira tak didendang kita yang senyap-senyap buat kerja, pastikan semua urusan sekolah berjalan lancar. Dan semestinya, dalam satu keluarga, mesti ada penjaga, kan? Contohnya, pengawal keselamatan. Dia macam Pak Gad kat pintu pagar rumah kita, pastikan kita semua selamat. Pekerja kantin pula, dia pastikan tak ada seorang pun yang berlapar. Peranan mereka ni nampak simple, tapi sebenarnya ia membina satu asas yang paling penting, rasa selamat dan rasa dijaga. Okey, kita dah kenal semua ahli keluarga ni. Sekarang soalan seterusnya, macam mana diorang berinteraksi sesama sendiri? Kat sinilah letaknya rahsia keharmonian tu. Asas kepada semua interaksi dalam rumah ni cuma satu perkataan je, hormat. Dan inilah kebijaksanaan sistem ni. Hormat tu bukan setakat rasa dalam hati je tau. Ia dizahirkan, dipraktikkan melalui cara kita bercakap. Bila kita guna panggilan hormat yang betul, panggil guru cikgu, panggil pekerja kantin makcik, secara tak langsung kita bagi pengiktirafan kepada setiap orang. Tak kisahlah apa pun jawatan dia, semua orang ada nilai dalam komuniti ni. Dan ini bukan cakap-cakap kosong tau. Benda ni jadi amalan harian. Ayat-ayat mudah macam terima kasih cikgu atau tumpang lalu makcik. Nampak simple kan? Tapi inilah cara nilai hormat tu diterjemahkan jadi perbuatan. Lama-lama, adab sopan ni jadi darah daging, jadi budaya sekolah tu sendiri. Okey, selain hormat, ada satu lagi tiang seri yang pegang komuniti ni, iaitu kerjasama. Fikir macam ni, hormat tu macam benteng. Ia pastikan kita tak langgar atau sakiti orang lain. Kerjasama pula, ia adalah enjin yang bantu kita bina sesuatu yang hebat bersama-sama. Nak tengok contoh kerjasama? Tengok ni. Pelajar senior, diorang digalakkan untuk tolong budak-budak baru, junior-junior dia, bantu mereka biasakan diri dengan sekolah. Jadi, senior bukan pesaing, tapi dia jadi macam abang atau kakak yang tunjuk ajar. Benda ni bukan setakat ajar erti tanggungjawab, tapi ia bina satu jambatan antara batch pelajar. Sekali lagi, ia kuatkan lagi rasa kekeluargaan. Jadi, inilah dia. Formula atau jalan menuju keharmonian. Senang je. Mula-mula, kita kenal setiap orang.
Lepas tu, kita faham dan hargai peranan mereka. Dari situ, barulah kita amalkan adab sopan dan pupuk semangat kerjasama. Dan apa hasilnya? Harmoni itu bukan lagi benda yang kita kena paksa-paksa. Ia akan lahir dengan sendirinya, secara semula jadi. Sekarang, jom kita patah balik kepada idea utama yang jadi gam untuk semua ni. Satu metafora yang bagi saya sangat-sangat berkesan. Petikan ni, ia merumuskan segalanya. Falsafah di sebalik blueprint ni. Bila kita berhenti pandang sekolah sebagai satu bangunan atau institusi dan mula pandang ia sebagai sebuah rumah besar, wow, perspektif kita terus berubah. Tiba-tiba, orang sekeliling kita bukan lagi orang asing, tapi mereka adalah ahli keluarga. Jadi kalau kita nak simpulkan, nak perah semua isi penting, inilah dia resepinya. 3 bahan utama untuk satu komuniti yang harmoni. 1. Semua orang ada peranan yang penting. 2. Semua orang layak dihormati, tak kira siapa pun dia. Dan 3. Semua orang bekerjasama untuk kebaikan semua. Itulah dia, intipatinya. Dan ini membawa kita kepada satu soalan terakhir untuk anda fikir-fikirkan. Kalau model keluarga besar ni terbukti berkesan dekat sekolah, cuba bayangkan apa akan jadi kalau kita ambil prinsip yang sama, hargai peranan, amalkan hormat, pupuk kerjasama dan kita bawa ke tempat kerja kita, ke kawasan taman perumahan kita atau mungkin ke dalam masyarakat kita yang lebih besar. Potensi dia, memang tak terhingga. Cuba renungkan.